Baik, saya akan berikan satu tanda hari kiamat, iaitu banyaknya kematian mendadak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya terjadi kematian mendadak. Kematian mendadak dan meningkat setiap hari, kes kemalangan, sakit, wabak, peperangan dan sebagainya. Ia sebenarnya hakikat adalah salah satu tanda kecil kiamat. Okey. Mengharapkan kematian kerana terlalu banyak ujian. Okey. Nabi SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga seseorang melewati kubur seseorang lalu dia berkata, andai kata aku ada di tempatnya. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini tidak akan lenyap hingga seseorang melewati kuburan. Lalu ia berhenti padanya dan berkata, andai kata aku berada di tempat penghuni kuburan ini, dia mengatakannya bukan kerana agama tapi kerana dahsyatnya cubaan. Hadis riwayat Muslim. Di sini saya nak menyatakan tentang apakah hukum anda kita meminta kematian. Para ulama menjelaskan ada beberapa hukum dalam hal meminta kematian. Haram seseorang itu meminta mati sekiranya musibah yang berlaku pada dirinya adalah musibah berkaitan dunia. Contohnya sakit, kemiskinan, kehilangan orang tersayang, kemalangan, kehilangan harta benda dan yang sewaktu dengannya. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Hadis riwayat nombor 2682. Kenapa ia diharamkan? Pertama, kerana perbuatan meminta kematian itu adalah tanda bahawa kita tidak reda dengan ujian dan takdir yang Allah telah tetapkan pada kita. Sepatutnya orang beriman itu perlu bersabar. Dan kesabaran itu akan menjadi asbab dirinya diampunkan oleh Allah, dinaikkan darjat dan dipahala dan dijanjikan syurga. Kedua, kerana perbuatan meminta doa itu tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Bahkan ditakuti ia akan mendatangkan keburukan. Boleh jadi jika kita mati, kita tak sempat bertaubat atau tidak cukup amal. Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Kerana orang mati itu amalnya akan terputus. Sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah melainkan akan menambah kebaikan. Hadis riwayat Muslim nombor 2682.